Kompresor kita boleh rosak disebabkan temperature naik. Tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi pasal punca kompresor rosak. Tolong dengar baik-baik . Punca kompresor rosak. Kadang-kadang kompresor kita rosak bukan disebabkan sistem aircon kita. Kadang-kadang boleh disebabkan benda lain. Nak tahu benda apa? Jom saya tunjuk. Ni, kadang-kadang sistem aircon kita boleh rosak ataupun kompresor kita boleh rosak disebabkan temperature naik. Kalau temperature naik bermakna suhu dalam sistem tu pun boleh naik. Contoh, tengok nampak tak apa kat tangan saya? Ini water pump. Water pump ni dah tak cantik, dia punya puli ni dah berjoget dah. Okey. Nombor 2, dia punya thermostat ni dah jam dah. Saya test tadi memang tak boleh buka dah. Okey, jadi bila berlaku thermostat problem, water pump pun problem, punya water tank naik. Bila naik, dia boleh menyebabkan suhu dalam sistem aircon naik. Kenapa? Jom saya tunjuk. Ni punca dia. Puncanya suhu dalam radiator ni naik tinggi. So apa jadi? Dia akan mempengaruhi suhu dalam kondenser kita ni. Jadi nampak tak? Kadang-kadang sistem aircon ni boleh rosak kalau temperature kereta kita naik atau berlaku engine overheat. Jadi kat sini tolong alert. Kalau temperature naik, janganlah buka aircon. Kalau anda buka aircon, anda boleh menyebabkan suhu dalam sistem aircon meningkat dan boleh menyebabkan sistem kering. Seterusnya boleh menyebabkan kompresor kita jam. Jadi, kalau aircon anda dah tak sejuk atau kurang sejuk, atau sekejap sejuk, sekejap panas, tolonglah tengok suhu temperature ni. Ni terutama kereta yang tak ada meter water temp tu. Itu cukup-cukup bahaya. Anda ada masalah tak tahu mana nak cek, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Pro. Kami cuba cek untuk anda. Selamat hari ni, settle.